Puas hati Sangat puas hati. Sangat puas hati pun. Okey, sedap lah. Maknanya biasa kau duduk mana? Sini? Sini. Sebab dia nak ke depan. Bukan ke depan. Dah? Cuma nak standby. Oh, takut tak sampai. Sekarang ni kau boleh ke sini? Sekarang duduk sini. Ni kaki mana sampai? Okey. Tahu ke sini tak sampai? Tak sampai. Ni kalau kau duduk sini lagi sampai lah. Okey, Man bersama peminat. Ada orang minat motor SADV dia. Motor ADV dia. Okey Man, kau nak ajak aku ni mana Man? Adalah setting toyol sikit. Okey kawan-kawan, bukan nak setting toyol, tapi kaki dia macam sampai. Dia kata kaki tak sampai. Dia nak potong cushion. Oh patutlah sebelah ni tinggi. Kita nak pergi kedai bancik dekat apa nama tempat tu? Depan Hotel Jeno. Depan Hotel Jeno Shah Alam Short Lot. Kita nak hantar. Tadi kita dah appointment dengan bancik. Bancik dah menunggu. So kita nak gerak sekarang lah dengan Man. Nak ambil gambar dah tak boleh ni pasal motor kelas susah sikit. So kita simpan lah ni dalam poket. Simpan dalam ni. Tu dia Man kat belakang. Depan sikit Man. Depan sikit. Jalan depan, ambil gambar kau ni. Santai lah. Rainbow. Aduh, kecoh lah dia ni. Nampak? Woi. Macam-macam dia beli barang kat Shopee. Nampak tu hijau tu, benda apa lah tu. Dia topik kat Shopee. Semua dia, yang dia pasang ni semua dah barang Shopee. Tak tahu lah tahan tak tahan. Tapi kalau pergi kedai biasa pun tak silap barang tu kat dia pasang pun. So macam Sopo, Propender, semua dia beli kat Shopee. Ok lah kawan-kawan, ni motor ni baru seminggu. Seminggu kan? Mana? Seminggu lah Man beli. Dia peminat Honda, dia kata dia tak nak pakai zone test. Nak review pun orang dah banyak review motor ni. Tapi kita tengok lah apa yang dia modified. Dia beli barang Shopee nampak ni lah. Shopee. Dia main konsep merah. Sebelah belakang ni ada hijau pula. Propender merah. Asal kita ambil hijau? Tu. Apa nama? Apa nama yang hijau? Apa nama? Tu. Kita tengok pergi kat bancik mesti kena hamon. Assalamualaikum Assalamualaikum bancik. Selamat puasa bancik. Mana ni tu suruh ambil video tak ikut jam. Main duit lu. Aku jumpa bancik ni telinga aku sakit. Kau tengok sakit otak aku. Pasal keti je lagi. Ini kena bayar aku lebih sikit Man. Boleh. Kalau tidak kau lambat nanti ni. Ni dia terus buka. Boleh. Aku dengar ada kerja ni. Tengah buat kerja tadi. Ya. Ini macam baru kerja ni. Kau baru Baru. Part time Sekolah kan? Sekolah hari. Baru kerja lagi. Dah ada sebulan? Tak ada. Tapi gaya buka skru ni ada bakat Man. Cara dia pegang skru ni aku tengok okey lah. Nak cabut cushion ni cabut, nak tukar kulit, nak potong sikit. Kena buka muka depan dulu. Lepas tu buka 4 skru, settle. Nasa pun kat situ kan? Nasa? Tak tahu? Nasa tak? Yang motor lama baru. Mungkin. Ni pun cakap. Berapa pandai bancik buat. Kalau rasa dia tak sedap dia datang lagi. Dia tak apa pun sini menjunam ya. Ni je lah. Kejap sikit lah.
Sekarang ni mustahak dia nak bagi kaki dia sampai dulu. Lepas tu belakang kau boleh rata, kau setakat mana tu buat je lah. Ha? Macam SADV kan? Ha, ni dah nampak dia dah kerat dah. Aku tak tahu lah jadi apa. Mak, dia kerat roti. Ni kalau kampung pisau ni buat kerat roti. Ni ada orang keluar. Dia semua dia tak apa lah kami banyak memang kerja kami banyak kerja lain aku lain semua sangkut. Nanti ni dia tahan. Mau dah kerja malam ni. Tak siang juga. Kerja tak boleh malam-malam. Mau dah kalau urgent sangat betul boleh stay. Kali-kali tak mau dah urgent baru boleh. Nanti masa rehat tu lagi. Nanti siang kau buka lambat pula. Pagi tu. Baik saya tak pernah untuk lewat. Dulu ni lepas ayah lepas nak pergi Phuket. Mana? Game mana? Pergi hari. Oh. Phuket hari ni tu 5 order si. Baik boleh dah sasar dulu. Kalau saya tambah ni depan ni tak buat tak sampai tak? Sampai Sebab situ Junam kita duduk nak ke depan. X-Max original. Dia terus. Duduk lagi di depan. Naik potong. Ni kat belakang kedai ni lah. Tengok mall. Dia punya span dia orang buat sendiri. Dia orang cerita export ke overseas. Hari ni dia orang sibuk ke depan. Belakang dia tinggal dulu. Dia geng-geng Ali banyak bawa ke sini ni. Problem ni nak cakap dah habis buruk semua lepas nak betul. Kan? Siap ah. Buka tu. Jam. Tiba kat motor test tengok. Ni dia sudah test, kasih test dulu ngam kan tak ngam. Tapi exhaust dia dah bunyi macam mesin jahit lah. Macam mesin jahit bancik bunyi exhaust dia. Macam mana Man? Ada rasa perbezaan? Kaki dah rendah sikit, dah dapat ni? Ya ni. Okey lah? Belakang semua okey? Belakang okey. Okey, kau bagi lah. Jangan banyak lagi. Banyak cakap lagi aku pula aku kena marah. Mobil Haji ni jadi broker free je hari ni. Okey, sedap lah. Maknanya biasa kau duduk mana? Sini? Sini. Sebab dia nak ke depan. Bukan ke depan. Dah? Memang nak standby. Oh, takut tak sampai. Sekarang ni kau boleh ke sini. Sekarang duduk sini. Ni kaki mana sampai? Okey. Dia tahu ke sini tak sampai. Tak mai. Ni kalau kau di sini lagi sampai lah. Sebab ni kalau tengok ni rendah. Kan? Kalau sekarang kau stay sini. Lagi rendah lah. Sepatutnya lagi rendah lah sampai. Sekarang kalau kau duduk, kan? cuba. Cuba duduk. Tadi kau tak main depan kan? Lagi sedap lah. Okey lah ni. Boleh kan? Okay. Tapi bila pilihan duduk belakang dia lagi turun lah sikit kan? Kan? Turun sikit kan? Okey lah, betul. Dah jangan lama lagi suruh dia bagi pasang. Cakap bencik, ramah bencik best. Bodek dia sikit. Dia bagi lah. 80 dah. Oh, dia pakai seat yang asal lah. Kulit dah. Siap asal. Sekarang ni siap asal kau. Tak kulit dia. Dia, dia tak nak buat. Pasal yang tu lawa si benang merah. kau nak juga buat? Nak juga buat baru? Nak aku suruh je. Yang cover asal kau ambil lah. Boleh lah. Cakap dia. Jom aku cakap dengan dia. Aku pula cakap. Kau cakap. Bang, itu dah ngam. Okey. Dah ngam. Cuma Cover. Makcik, span dah ngam. Dia nak tukar cover benang merah dia kap. Duit dia ada lebih. Lain ada. Ya cover. Tak, lain lah. Lain lah tu. Lain. Tempat sana semua sampai. Sebab angle dia. Dulu duduk belakang tak sampai. Sekarang duduk belakang dah sampai bijak. Sebab dulu situ dia junam. Lah ni dia tegak. Tegak dia rendah sikit-sikit. Dia duduk sedap tu. Tapi dia nak tukar kulit lain. Benang merah dia kap. Kau buat je. Benang besar.
Aku tak tahu. Dah betul lah masih. Kau buat je pakcik, aku tak tahu lah. Apa Haji? Dia nak cakap tak berani, suruh aku cakap. Lalui. Oh ni nampak motor yang menunggu. Dia buat custom on the spot ya. Ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 biji motor. Tadi yang dah siap 2-3 biji lah. Benelli tu tak termasuk lah Benelli tu. Pasal cushion dia dah sedap gila lah. Benelli tu dia punya Brembo dia dah rabak dah tu. Rainbow dia tu dah Makan besi je tu. dah tinggal cat je lah, dah hilang. Okey, ni ada satu hasil ni daripada Abang Said ni. Said Samsung. Mana ada Syed, tak ada Syed. Oh, tak ada Said Samsung. Ni dia buat double. Macam mana puas hati Sangat puas hati. Sangat puas Dan hati. dia pun halus dan teliti. Kemas lah. Mustahak dia cepat. Buat terus siap. Tak apa ya, satu lagi. Dia support orang kita je. Cepat mustahak. Kemas pun kemas lah. Okay, Cuma sampai sini kena tahan telinga sikit. Aku rasa kedai ni ramai orang dah kenal lah. Kosin Man ni tengah buat on the spot. Siap. Mana ada kedai kau nak tunggu macam ni terus siap. Biasa suruh hantar 2 hari lah, 3 hari lah. Nampak. Ini dia bagi junior je buat ni. Kalau dia buat, lagi lambat dia sibuk keruk dia tu. Lepas tu belakang ni ada otai baru sampai daripada Kepala Batas. Nampak rambut berikat lah. Barulah ada orang seni buat kerja. Kau nanti rambut kau simpan panjang. Rambut kau kena simpan panjang. Baru nampak macam orang seni. Rambut pendek tak boleh. Orang sini orang lama. Orang lama. Orang dah lama kat sini. Rambut kena ikat. Kau punya ni 250 man. Aduh, dah nampak gaya lambat dah ni nak siap ni. Sebab dia tengah buat tu lah. Nampak si siapa? Bayu. Nama yang buat tu Bayu. Dia nak masuk Johor, biar je nak balik lah. Tinggal laman kat kedai ni. Nanti keputusan dia bila siap, kita ambil gambar pada motor je lah. Mana siap Roger mana? Okay. Roger. Nanti kita ambil video kata dah siap lah. Tapi yang pasti memang cantik lah. Okey kawan-kawan ni, tadi kita sekian lama menunggu tadi daripada waktu Johor sampai asar. Baru ni jumpa Man ni. Inilah hasil dia. Dia nak minta benang merah double. Memang cantik lah. Ini apa? Akantara. Kata tu ya. Cakap tu Man. Aku buat live ni. Akantara. Yang ini yang aku suruh buat tadi tu, rupanya kau ni tak ada. Okay Man, komen sikit Man. Kau seat ni yang kau buat tadi macam mana Man? Design okey, finishing okey. Finishing okey. Secara kasar okey lah, puas hati. Tapi cuma kalau detailing adalah sikit kedut-kedut kat sini. Ada kedut-kedut sebab sebenarnya pun rushing tadi. Rushing. Kau apa rushing? Sidai. Berapa jam? 4 jam. Itulah. Kedai dia kalau nak datang berapa? Pukul 8. Kau datang pukul 8 tadi kau first customer. Pukul 2 ke? Kau lambat. Kau beritahu aku lambat. Ni macam ni aku pun tak apa suka ni. Betul lah tu. Tapi ni lama-lama. Kalau detailing tu memang tapi cun lah nampak cun Duduk sedap Dia jawab cun lah, duduk pun sedap. Tak, ni lama-lama dia absorb ni. Okey lah. Okey, ni dah hasil dia. Kalau diteliti betul-betul, Lawak tu weh. Man macam tak berapa puas hati lah pasal nampak ada kedut. Tapi design dia cantik. Ni dia ada benda ni tak habis ni. Mungkin dalam ni dia punya ni lah. Kat sini okey kan? Sini okey. Ni lah sikit je Man. Ni kalau kau bayar 200.5 elok lah Man. Kau bayar 200 memang lah. Patut okey Ni broker 100 dapat. Aku dapat 100. Maknanya dia tak cukup lah ni. Kalau nak swap boleh lah. Swap seat lah. Man pun tadi dia kelang kabut. Dia ada meeting ada apa. Asar dia bawa datang. Dan dia tunjuk dia punya hasil tadi lah. Dia agak kurang berpuas hati. Tapi okey lah. Sebab rushing tadi. Sebab ramai orang kedai dia tadi. Okay kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.
Kalau apa-apa nak komen, nak tanya kedai apa, boleh letak di ruang komen, nanti Obi Haji boleh kongsikan bersama.